Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Video kita kali ini adalah bagaimana kebiasaannya webmaster membuat website, ataupun mungkin juga cara yang saya gemari untuk buat website. Jadi kalau saya tunjukkan, mungkin mudah sikit untuk anda juga membuat website yang menarik untuk menjual barangan anda. Okey, saya tunjukkan contoh di sini. Jika saya nak buat website, kebiasaannya saya akan insert table dulu. Saya akan insert dua table. Table dia lebih kurang macam ni, dan saya akan tarik di antara 850 ke 900. Katalah saya ambil lebih kurang 850 pixel dia punya jarak dia. Anda kena siapkan sedikit space kat bawah ni, dan tarikkan kotak yang ini. Kedudukan dia macam tu. Lepas tu saya akan pindahkan cursor naik atas, double klik di dalam kotak ni, middle jadikan top, saya klik OK. Ini akan jadi pemidang ataupun kerangka luaran website saya. Dan langkah seterusnya saya akan insert table lagi, pun sama juga macam ni. Biasanya yang di atas ni saya akan masukkan logo ataupun banner ataupun header dekat ruangan atas ni. Dan perkara lain, kandungan dia saya akan isikan di dalam kotak di sini. Okey. Cursor ni pun juga saya akan naikkan di atas. Saya double klik, middle jadikan top. Dan kali ini saya akan insert table melintang pula, 1x2. Tadi semua sekali 2x1, 2x1, sekarang 1x2. Saya klik di sini. Saya tarik. Okey. Dan ini pun saya tarik. Dan ini pun cursor saya akan pindahkan ke atas, double klik, middle jadikan top, saya klik OK. Sekarang lihat cursor dah ada di atas. Saya akan insert table lagi. Kali ini saya ambil 6x1. Lihat. Saya pindahkan ni rapat ke tepi. Dan di sini baru saya tulis contoh dia home. Sini katakan saya tulis about us. Sini saya tulis product. Mungkin sini saya boleh tulis testimonial. Sini mungkin saya boleh tulis FAQ. Sini saya boleh tulis mungkin order. Sekarang anda lihat saya tak cukup. Katalah saya ada benda lain yang saya nak masukkan. Tadi kita dah belajar untuk tambah kotak. Saya klik arrow di bawah ni beberapa kali. Saya boleh letak sini contact us. Katalah saya nak ada lebih kurang 7 menu di sini, dan yang selebihnya saya tak nak. Saya mungkin terlupa nak ajar pada video sebelum ini. Untuk delete kotak-kotak ni, saya klik sekali dalam kotak ni. Saya klik yang di pangkah ni. Apabila saya klik pangkah ni, dia akan delete row tersebut. Jangan klik yang ini. Kalau saya klik yang ini, semua sekali kolom tu akan di delete. Okay. Saya Ctrl Z untuk undo. Jadi saya kena buangkan, klik di pangkah ni, yang pangkah. Okay, pangkah tu untuk delete. Katalah saya nak ubah tulisan, saya boleh tarik. Sebelum ni mungkin kita belajar kena buat satu-satu, tapi sebenarnya kita boleh tarik sahaja. Tukar jenis tulisan. Katalah saya ingin Verdana katakan, dan saya kecilkan. Dan saya, bila dia keadaan biru macam ni, saya boleh insert color. Setelah saya nak ambil warna kuning cair, lihat. Dan di sini baru saya masukkan logo yang saya ada. Jadi kalau saya nak insertkan header dia tu di sini, saya klik sekali, saya insert image. Saya ada buat satu banner
header, dan saya masih ingat dia punya URL dia. Saya type http://automlmanda.ws/hd.gif. Ini header yang saya buat sendiri. Apabila saya upload menggunakan FileZilla, maka dia ada URL dia sendiri. Maka saya terus typekan URL nya. Don't use alternate text. Okey, anda perhatikan kotak ni saiz dia 832 pixel. Saya punya image ni 900 dia punya lebar. Apa saya perlu buat? Saya hanya pergi dekat dimension, klik custom size, pastikan constraint ni ada tanda tick, dan saya ikut saja dekat width ini 832 dan saya klik OK. Dan jika saya ingin bawakan semua sekali ni ke tengah, saya hanya perlu klik di kotak yang di bawah sekali ni. Saya double klik, saya pergi table, dekat table alignment ni saya tukar kepada center dan klik OK. Semua sekali berada di tengah. Dan apabila saya buat website ini, line-line ini akan kelihatan di dalam website, dalam internet. Jadi untuk hilangkan line ini, seperti yang kita belajar sebelum ini, double klik, pergi table, border ini jadikan kosong, klik OK. Lihat, ini line merah. Jadi mana yang belum hilang lagi, pergi dalam kotak dia, double klik, table, border jadikan kosong, klik OK. Sekarang ini pun belum hilang lagi, double klik di dalam ni, table jadikan kosong, klik OK. Ini pun belum hilang lagi, double klik, table, border jadikan kosong, klik OK. Lihat, website ini saya perlu save dan upload ke tapak domain menggunakan FileZilla. Anda bubuhlah apa-apa nama mengenai apa website ini, klik OK dan bubuh nama dia. Ingat, file name perlu pendek. Kalau anda ingin jadikan page ini sebagai file utama, anda boleh letakkan sebagai index. Kalau tidak, anda perlu letakkan nama. Katalah saya nak letak AM, maksudnya AutoMLManda. Dah cukup. Saya klik save. Saya perlu pergi ke FileZilla, upload ke tapak domain. Jangan lupa untuk refresh, upload ke tapak domain dan buka di internet. Nanti anda akan lihat bentuknya sebegini. Jadi apa yang perlu anda lakukan, buat website-website yang lain dan tambahkan link. Setiap satu ni anda tambahkan link. Jadi tiap-tiap satu ni anda kena buat page-page dia yang tertentu, tentang produk, tentang testimonial, tentang FAQ, tentang bagaimana orang nak order, bagaimana orang nak contact kita, dan dia akan jadi satu website yang lengkap. Sekarang dalam ni anda boleh isi apa yang anda kehendaki. Katalah anda ingin satu bahagian nak letak video, satu lagi nak letak tulisan. Sekarang anda dah boleh ubah website ini mengikut apa yang anda kehendaki. Contoh dia, katalah bahagian sini saya nak letak video, sini saya nak letak gambar. Jadi pertama sekali cursor ni kena pindahkan ke atas, double klik, middle jadikan top, klik OK. Anda lihat di sini, anda perlu insert table sahaja. Katalah macam ni. Anda perlu adjust. Okey, sekarang anda boleh letakkan video dalam ni. Dekat sini mungkin anda boleh letakkan gambar. Jika anda ingin bahagikan kawasan ini, anda perlu letak lagi table, dan apabila selesai itu hilangkan table-table ini. Jadi ia lebih tersusun jika anda ingin membuat website. Saya harap anda boleh buat website anda dan mula menjual produk-produk yang anda ada ataupun perniagaan-perniagaan anda melalui website yang anda cipta sendiri. Dan kita akan berjumpa di video yang seterusnya selepas ini. Terima kasih.